Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. Alright, so kita terus kepada chat. Hari ini 23 hari bulan 4 tahun 2025, hari Khamis. Hari keempat dagangan dalam minggu ini. Kita berada dalam fasa penghujung minggu, hujung-hujung dah. Dia tengah lepak, tengah chill dekat hujung-hujung bulan, hujung bulan dan juga hujung minggu. Kita dah masuk 10 bulan, 10 hari terakhir pada bulan April. So kita nak recap balik pergerakan untuk Nasdaq dan juga Dow Jones. Yang ini adalah Nasdaq US Tech 100 Cash, Nas 100, US 100. So tu semuanya sama. Ini adalah time frame 1 jam. So untuk pengetahuan korang juga yang baru tengok kita punya video-video sharing, kita punya video-video perkongsian analisa, kita punya point of view. So kita hanya fokus on time frame 1 jam sahaja untuk kita nak membuat analisis ataupun kita nak cari di mana zone yang terbaik untuk kita nak entry. Sebab apa time frame 1 jam? Yang pertamanya, kita nak elakkan zone yang terlalu besar. So kita pilih 1 jam. Kalau kita ambil H4 ataupun daily, zone itu memang zone yang sangat besar dan kemungkinan untuk floating di dalam zone dalam range yang lama itu ada. That's why kita hanya fokus on time frame 1 jam sahaja. Okay. So ini adalah time frame 1 jam untuk Nasdaq. Okay. So kalau kita tengok analisa lepas, kita target kita nak buy di dalam zone. Ini adalah support zone kita. Ini adalah zone 26479 sampai 26410. Ini adalah zone. Price masuk cucuk dalam zone bermula pada 26479 sampailah 26979. So kenaikan di sini dia dah buat sebanyak 500 pip. Tapi pada video yang lepas juga saya dah bagi tahu kalau kita nak ambil TP at least di mana adalah at least di kawasan ini. Resistance di sini. So sekarang ni dia dah breakout resistance. Saya nak tanya tuan-tuan dan rakan-rakan sekalian. Jika berlaku breakout di kawasan ini, apa tandanya? Tandanya adalah price akan pergi lebih jauh. Okay. Dan sekarang price dia dah membuat retracement di kawasan ini. Okay. Right. Ini adalah resistance. Ini adalah resistance before. Resistance sebelum itu. So saya ambil shadow. Saya ambil shadow di sini. Dan kali pertama price dah masuk cucuk. Pop dia naik. Dan sekarang kali kedua. Kali kedua, saya nak precise-kan balik zone sebab saya nak cuba nak cari zone yang low risk. Okay, ini ada satu zone, saya ambil body ini. Okay, so dari sini dia dah jadi zone RBS, resistance become support. So kat sini zone dia memang zone yang kecil, zone yang halus. Untuk kita nak tunggu entry pada hari ini 26,696, 26,668. So lebih kurang dalam 40 berapa, 40 pip, tak sampai 40 pip pun. Okay. So zone ini zone yang agak kecil dan kita ambil TP di mana? Ambil TP at least di kawasan ini. Tapi siapa yang berani hold, dia hold je lah. So siapa yang rasa dah cukup boleh close. Sama juga dia punya situasi dia bila kita ada entry di sini. Okay, kalau dah rasa cukup korang boleh close. Kalau belum rasa cukup korang kena keep on monitor pada pada time frame yang lebih kecil, di time frame M5 ataupun M1. Korang tengok jika keep on dia membentuk structure uptrend, so memang boleh fokus untuk hold position buy. Tapi kalau dia dah start membentuk structure downtrend, korang kena hati-hati untuk kemungkinan dia akan patah balik mencari zone yang kita entry itu ada. Cumanya kena keep on monitor je lah. Kena keep on monitor kita punya zone dah sampai mana. Okay. Itu kalau korang belah ada position. Kalau belum ada position, letak je pending order di dalam zone. Layer setiap 3 ke 5 pip. Okay, kira berapa layer yang mampu, yang
yang boleh support dengan korang punya margin, korang punya equity tu, berapa layer yang boleh, biar dia masuk, and then pop, dia akan pacak naik semula ke atas. Tu macam mana, berapa layer yang korang nak masuk, berapa lot size yang korang nak masuk, itu depends pada strategi ataupun money management masing-masing. Okay, depends juga pada margin korang, ada berapa banyak korang punya equity yang ada. So depends. Okay, cumanya saya boleh bagi tahu, kalau nak layer, jangan layer pada paras harga yang sama, layer pada paras harga yang berlainan untuk kita dapat minimumkan kita punya loss dan dapat maksimumkan kita punya profit. Okay, so itu Nasdaq. And then kita nak tengok di US 30. Wah, di US 30. Right. Dia ada something yang dia buat di US 30 ni. Okay, ni adalah chart US 30. Dow Jones Industrial Average Index US 30, Dow 30, Dow Jones, sama je semua tu. Pergerakan harga dia sama. Okay, so untuk US 30 kita nampak di sini. Saya target nak buy di sini pada analisa lepas. So kalau kita tengok di sini, dia dah buat noise, dia dah terlajak jauh sangat, dia terlajak, and then dia sebenarnya dia dah cucuk, and then dia dah running profit. Dia running profit pada waktu ni dalam 20 pip ke 30 pip dia dah running. Cumanya kita rasa tak cukup dan kita tak secure kita punya profit, dan price turun balik, dia cucuk naik, sampailah dia stabil balik dekat sini. So itu adalah lesson untuk kita yang sentiasa rasa tak cukup, dan kita tengok dengan keadaan yang kita emosi. So kita tak tengok the fact, apa yang dia dah bentuk itu kita tak tengok. So kita tak dapatlah profit yang banyak, hanya dapat close profit yang sikit. Okay, alright. So hari ini, yes, kalau kita tengok, ini ada satu support. Saya ambil shadow. Ini adalah paras harga yang paling rendah setelah price open dalam keadaan down gap ke bawah, dan price membuat kenaikan, and then dia turun, dan awal pagi tadi dia cucuk, pop, dia naik balik, dan sekarang keep on membuat penurunan. Baik, adakah kita nak sell? Okay, untuk kita nak sell Dow Jones, dia sebenarnya agak berisiko. Okay, so zone H1 yang dia bagi ni agak besar. Cuba kita kecilkan ke M30. Apa yang kita nampak? So kita nampak pun stay sama, kita akan dapat shadow. Cuba kita tengok di M15 pun sama. Right, so kita stick on H1 sahaja. Baik, kita stick on H1. Kita turunkan zone buy kita di bawah sini, kita nak buy, dan ambil TP at least di mana? At least di kawasan ini. So kemungkinan yang dia akan ranging tu ada, maksudnya dia akan sideways turun. Sekarang price menuju pada paras harga yang paling bawah, kemudian kita tunggu untuk dia naik semula, membuat retracement, ataupun dia akan meneruskan trend. Kalau kita tengok dia punya trend yang panjang, trend yang besar, kita nampak yang dia masih lagi dalam keadaan uptrend. Cumanya sebarang kejatuhan yang berlaku itu adalah bersifat retracement ataupun bersifat sementara. Selagi mana belum ada satu trend yang panjang di daily ataupun H4, kita consider itu hanyalah retracement. Okay, that's why kita tunggu di zone yang paling bawah, zone-zone yang terendah untuk kita nak buy sebelum dia pacak naik ke atas semula. Baik, di mana? Pada paras harga 49003 hingga 48920. So zone ini saja dia dah besar tau. Sebenarnya zone ini dah 80 pip lebih kurang. That's why kalau saya nak suruh you all kecilkan, ambil je takat 40 pip, ambil separuh sini. Cumanya takut tak sampai. So kalau korang riskan 80 pip, and then kita dapat sampai atas ni beratus pip. So itu adalah trading plan. So berapa ratio yang kita nak, berapa win ratio dia. So keep on monitor pergerakan harga. Sebab tu saya kata layer yang lot paling kecil, jangan layer lot paling besar. Even lot paling kecil pun, kalau you all punya equity banyak, korang boleh dapat layer yang banyak. Layer start 5 pip, okay, 5 pip
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So korang akan dapat lebih kurang dalam 20 layer hingga 10 layer. Tapi depends juga pada korang punya equity, banyak mana, besar mana. So kalau boleh layer setakat 10 pip, 10 pip, so it's okay. Kalau boleh layer setakat 20 pip, 20 pip, it's okay. Tapi pastikan dengan lot yang paling kecil, okay? Right, saya kira itu saja. Kita akan jumpa lagi untuk next video. Kita nak tengok pergerakan harga yang kita dah marking, kita dah lock zone-zone kita ni, adakah ia berjaya menghasilkan profit ataupun sebaliknya kita dah dapat di Nasdaq and then kita nak kutip balik di Dow Jones dan juga Nasdaq. Mungkin petang ini ataupun esok pagi dia boleh sampai dekat zone kita ni, okay? So itu saja. Seperti biasa sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.